Dalam dunia bola sepak, kejayaan selalunya datang bersekali dengan kontroversi. Bagi Johor Darul Takzim atau JDT, mereka kini sedang meniti puncak kegemilangan yang belum pernah dicapai oleh mana-mana kelab di Asia Tenggara. Namun, saat mereka sedang bersiap untuk terbang ke padang pasir Jeddah demi memburu trofi paling berprestij di benua ini, satu badai besar mula melanda dari pelbagai sudut. Bukan sekadar isu disiplin di atas padang yang melibatkan ribuan ringgit, tetapi kini sebuah bom maklumat telah diledakkan oleh seorang wartawan penyiasatan dari Eropah. Sebuah pendedahan yang menyentuh nadi paling sensitif dalam bola sepak Malaysia, iaitu soal kewarganegaraan, peraturan liga dan integriti. Adakah Harimau Selatan akan terus mengaum megah di Jeddah? Atau adakah empayar yang dibina ini bakal goyah akibat serangan luar dan dalam? Hari ini, kita kupas naratif penuh suspens ini dalam satu penceritaan yang cukup mendebarkan. Segalanya bermula pada hari Rabu yang menentukan di AFC House, Bukit Jalil. Di dalam dewan yang penuh dengan debaran itu, cabutan undi pusingan akhir Liga Juara-Juara AFC Elite (ACLE) dijalankan. Keputusannya, JDT sah menjadi wakil wilayah timur yang bakal membawa maruah Malaysia ke peringkat 8 terbaik. Namun, laluan untuk bergelar Raja Asia bukannya hamparan permaidani merah. JDT kini dijangka bakal bertembung dengan pemenang antara dua gergasi Timur Tengah sama ada Al-Ahli atau Al-Duhail. Ini bukan lawan sembarangan. Ini adalah pasukan yang memiliki bajet tanpa had, barisan pemain bintang dunia dan sokongan penyokong yang mampu menggetarkan jiwa sesiapa sahaja. Jeddah, Arab Saudi bakal menjadi saksi pertembungan hidup mati ini bermula 16 hingga 18 April nanti. Jika JDT berjaya melepasi ranjau suku akhir, mereka hanya selangkah lagi untuk ke separuh akhir pada 20 April sebelum berentap di pentas final pada 25 April. Perjalanan ini nampak indah, namun di sebalik tabir ada harga mahal yang perlu dibayar. Namun, sebelum Harimau Selatan boleh memikirkan tentang Jeddah, satu surat rasmi dari AFC telah mendarat dengan nota yang cukup pedas. Ingatkah anda pada malam yang penuh emosi pada 10 Februari yang lalu di Stadium Hiroshima? Di bawah kendalian Xisco Munoz, JDT turun dengan satu misi, membuktikan bahawa mereka bukan pasukan kerdil. Namun, perlawanan menentang San Frece Hiroshima itu berubah menjadi sebuah drama yang cukup ngeri. Pengadil dari China, Manning, yang memang terkenal dengan ketegasannya, terpaksa bekerja keras malam itu. Satu demi satu, kad melayang. Klimaksnya ialah apabila pemain pertahanan, Jonathan Silva, terpaksa dihalau keluar padang selepas melakukan kesilapan fatal, menahan bola menggunakan tangan secara sengaja untuk menyelamatkan gawang. Keadaan menjadi semakin tegang. Pemain seperti Joao Figueiredo, Oscar Arribas, Bergson hingga ke jurulatih Xisco Munoz sendiri semuanya tercalit dengan warna kuning Manning. Akibat daripada hujan kad itu, Jawatan Kuasa Etika dan Disiplin AFC telah menjatuhkan hukuman denda sebanyak $6,120 atau kira-kira RM24,000 Malaysia. Bagi JDT, ini adalah kali keempat mereka dikenakan tindakan disiplin yang sama. AFC tidak bermain-main. Mereka menuntut profesionalisme dan JDT baru sahaja diberikan amaran keras. Denda RM24,000 Malaysia itu mungkin nampak kecil bagi kelab sebesar JDT. Namun sejarah mencatatkan bahawa kelab ini mempunyai rekod yang sering diperhatikan oleh Badan Induk Asia itu. Masih segar diingatan pada Mei tahun lalu apabila penyokong JDT bertindak luar kawalan dalam aksi menentang Buriram United. Balingan objek ke dalam padang telah menyebabkan denda keseluruhan mencecah $24,000 atau RM103,000 Malaysia. JDT kini diletakkan di bawah kanta pembesar. Setiap pelanggaran yang boleh dielakkan kini menjadi subjek perhatian utama AFC. Namun, dikala JDT sedang sibuk menguruskan isu disiplin di AFC, satu ancaman baru muncul dari jauh. Bukan dari padang bola, tetapi dari hujung jari seorang wartawan penyiasatan sukan dari Perancis, Romain Molina. Molina, seorang nama yang cukup digeruni dalam dunia pendedahan skandal bola sepak global,
tiba-tiba menghalalkan radarnya ke arah selatan tanah air. Melalui hantaran di media sosial X, Molina mencetuskan polemik yang sangat sensitif. Isu kewarganegaraan palsu pemain warisan. Beliau mendakwa terdapat satu sistem pendaftaran gelap yang melibatkan dokumen yang diragui untuk membolehkan pemain tertentu didaftarkan sebagai pemain tempatan atau pemain warisan. Molina tidak hanya bercakap kosong, beliau mula menyebut nama-nama kelab dan individu, malah mendakwa bahawa Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) turut terlibat dalam membenarkan sistem ini beroperasi. Respons dari JDT datang sepantas kilat. Ketua Pegawai Operasi JDT, Alistair Edwards, mengeluarkan surat rasmi yang sangat tegas. JDT memberikan Molina tempoh hanya 24 jam untuk memadamkan hantaran tersebut dan membuat permohonan maaf. Jika tidak, beliau akan berdepan dengan tindakan undang-undang yang dahsyat daripada pihak kelab dan pemiliknya, pemangku Sultan Johor. Edwards menyatakan dengan jelas, kenyataan anda adalah palsu, mengelirukan dan bersifat fitnah. JDT menegaskan bahawa mereka tidak pernah disiasat, didakwa atau digantung oleh FIFA dalam mana-mana isu berkaitan pendaftaran pemain. Tetapi, adakah Molina gentar? Ternyata tidak. Wartawan Perancis itu membalas dengan nada yang lebih provokatif. Jika anda fikir anda boleh menakut-nakutkan saya dengan cara ini, anda boleh cuba lagi, tulisnya. Molina menegaskan bahawa fokus asalnya adalah kepada kepincangan dalam FAM, namun beliau mempersoalkan bagaimana sesetengah pemain yang sepatutnya digantung di peringkat antarabangsa masih boleh beraksi dengan bebas dalam Liga Malaysia. Di sinilah penceritaan Molina menjadi semakin teknikal dan berbahaya. Beliau mula membedah statistik perlawanan JDT dalam Liga Super. Beliau menyebut nama-nama seperti Irazabal, Figueiredo dan Hevel. Molina mendakwa dalam satu perlawanan tertentu terdapat lebih daripada 6 pemain import atau pemain yang mempunyai status pendaftaran yang diragui beraksi di atas padang pada masa yang sama. Beliau menyenaraikan nama-nama seperti Jairo da Silva, Bergson, Park Jun Heong, Musa Sidibe, Oscar Arribas dan Eddie Israfilov. Jika dakwaan ini benar, ia bermakna JDT telah melanggar had kuota pemain asing yang ditetapkan oleh Liga Super Malaysia. Molina mempersoalkan, adakah kelab anda mengatasi undang-undang? Ini bukan sekadar isu denda remeh. Ini adalah isu integriti Liga. Jika benar ada pemain yang beraksi menggunakan lesen palsu atau kewarganegaraan yang direka, maka setiap kemenangan yang dicapai boleh dipertikaikan. Dalam pada itu, Molina turut menghalalkan senapangnya ke arah FAM. Beliau mempersoalkan bagaimana pegawai-pegawai badan induk itu boleh terlepas daripada sebarang tindakan, sedangkan FIFA didakwa sudah mengenakan sekatan ke atas beberapa pemain tertentu. Kenapa FAM terus beroperasi seolah-olah tiada apa yang berlaku? Kenapa tiada siasatan dalaman yang telus? Bagi Molina, ini adalah sebuah pemerdagangan orang dalam bentuk bola sepak yang sangat halus. Walaupun JDT menafikan penglibatan mereka secara langsung dalam sistem tersebut, Molina berpendapat bahawa kelab itu mungkin secara tidak sengaja telah mengeksploitasi kelonggaran peraturan yang ada. Kini, bola berada di kaki pihak berkuasa. JDT berdiri teguh dengan pendirian mereka bahawa segala pendaftaran adalah sah di sisi undang-undang. Mereka mencabar Molina untuk membuktikan segala dakwaan di mahkamah. Alistair Edwards berkali-kali menegaskan bahawa nama JDT adalah bersih dan tidak pernah terpalit dengan siasatan rasmi FIFA. Namun, persepsi peminat sudah mula bergolak. Di media sosial, perdebatan meletus. Adakah Molina seorang wira yang cuba membersihkan bola sepak Malaysia daripada kanser dokumentasi palsu? Atau adakah beliau sekadar seorang wartawan yang mencari publicity dengan menyerang kelab paling berjaya di rantau ini? Bulan April bakal menjadi bulan yang sangat panjang bagi Johor Darul Ta'zim. Di Padang, mereka perlu berdepan gergasi Arab di Jeddah. Di Pejabat Undang-Undang, mereka perlu berdepan dengan serangan wartawan dari Perancis. JDT mempunyai segala ramuan untuk menjadi juara, namun cabaran luar padang ini mungkin menjadi ujian terbesar dalam sejarah kelab tersebut. Jadi, apa pendapat anda? Adakah JDT akan berjaya membuktikan kebersihan pendaftaran mereka dan membungkam Molina buat selama-lamanya? Atau adakah ini permulaan kepada pendedahan yang lebih besar dalam bola sepak Malaysia? Tuliskan pendapat anda di ruangan komen.
Kita jumpa lagi dalam momen bola sepak seterusnya.